Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel. Okay guys, kita sambung lagi pergi part 2. Okay, kita nak pasang kamera reverse. Okay, kamera reverse untuk dashcam Rode S3. Okay, so kita akan tarik kabel. Kita akan pasang, kita akan masuk selit kabel pada sini. Ni sampailah ke belakang dan pergi ke dekat belakang tu lah, bonnet. Okay, dekat nombor plate tu kita akan letak kamera. So kita akan selit sini, kita akan buka. So masuk sini dan masuk sini, celah sini dan masuk sampai sini lah. Terus pergi dashcam. Okay guys, first kita pasang dulu ni. Okay, kabel depan ni. Saya tak pasang kabel belakang dulu. Saya tarik kabel dulu pergi sampai ke belakang. Okay, ni dia kabel dia. Saya selit kat sini, saya masukkan dekat pin ni. Okay, lalu dekat cermin ni. Sekejap. Oops. Okay, dan kita akan selit masuk sini. Okay, kita akan buka ni. Kita akan buka dan masuk ke sini. Kita buka getah ni. Buka getah ni dan ini pun kita buka. Kita selit daripada tepi ni dan sampai ke belakang. Okay, barulah kita pasang kamera. Okay, so kalau ada lebih kabel ni kita akan ikat ni. Kita ikat ke belakang lah, simpan ke belakang. Sebab macam panjang sikit ni kabel dia ni. Okay. Okay guys, benda ni kita just tarik je. Okay, buka dulu ni, buka dulu getah ni. Okay, okay, dan so gini kita tarik je. Sebab dia lock, dia ada lock. Dia ada lock, ada 3 lock. Okay, kita dah buka getah pintu ni. So kita akan selit lah daripada sini, daripada bawah bumbung ni. Selit dia sampailah ke belakang. Okay guys. Okay, sampai sini kita selak je benda ni. Selak benda ni dan masukkan ke dalam, ataupun kita boleh tarik. Okay, tarik masuk ke dalam lah. Okay, dah sampai sini dah. Sekarang kita boleh pasang balik benda ni. Okay, dan yang ini kita pasang balik. Okay, so pasang macam ni. Just tekan je. Ni kita kena buka balik. So masuk balik. Okay, okay. Oops. Sini pun sama juga. Okay, kita buka getah dia ni sampai sini. Okay, dan kita selit. Dan kita selit masuk dalam ni. Okay, so ni first tarik dulu getah ni sini. Alright, dan kita selitlah kabel tu masuk dalam ni sampailah ke belakang sini, sampailah dekat bawah. Okay, sampai sini dah. Dan ini kita just tarik je. Kita tarik macam ni. So dah boleh macam ni. So nanti kalau nak ni buka bonet dulu lah. So sampai sini turun bawah. Okay, okay guys, sekarang kita selit sampai sini. So kita buka ni just pakai klip. Buka je, tarik je. Sini masuk. So benda ni just klip, tekan je. Boleh buka. Okay guys, so dah selit daripada sini. Ini just buka je pakai klip. Ni klip dia, tarik je.
Okey, kabel masuk sini. Selalu sini. Inilah. Ni klip ni. Ni klip dia. Tengah-tengah ni just tekan je. So cabut lah. So kita buka ni nut. Ada 2 nut. Okey. Ada 2 nut dia ni. Ni 10. Okey guys, so inilah lampu reverse nya yang kita akan letak kat sini. Okey. Kita akan letak kat situ dan kita akan screw kat situ. So kabel ni, kabel daripada dashcam kita akan sambung. So saya akan selit, saya masukkan kat dalam ni, saya selit kat dalam ni. Okey, daripada depan sampailah ke belakang. Balance dia kita akan selit kat tepi tu. So kamera reverse ni, okey, wayar merah ni, okey, wayar merah ni kita akan sambung dekat kabel reverse punya lampu. Okey. So jom kita masukkan kabel reverse ni. Okey, kabel reverse ni kita buka benda ni. Ni lampu nombor plat. So kita akan selit daripada bawah tu. Okey, kita akan masuk kat sini lah. So klip tu nanti kita akan buka. Okey. Ni klip kita akan buka. So nanti kita buka longgar sikit lah. Okey, ada ruang. Dan getah ni pun kita buka. Okey, kita buka dulu untuk bagi masuk kamera. So ini klip ni just cungkil je guys. Cungkil dah boleh buka lah. Okey, memang sangat mudah. Just klip dan tarik keluar. Okey, kita buka dah. So nanti ada ruang dah. Okey, kamera reverse pun dah masuk. Celah-celah tu daripada bawah ni, daripada lampu nombor flag, selit daripada dalam dan selit daripada atas, naik atas. Dan kabel daripada dashcam atas tu saya akan selit. Saya selit daripada lubang kabel lampu belakang ni. Okey. So nanti wayar merah tu, lampu reverse punya, kita akan sambung dekat ni lah. Sambung dekat kabel reverse. Okey, ini dia kabel reverse. Okey, saya connect dekat lampu reverse punya lah. Okey, mentol. Alright. So macam ni lah. Okey. Okey, kita dah kemaskan, kita dah tutup. Okey. So yang balance ni saya baiki, saya kemaskan dan saya cover tie dan saya selit kat dalam tu, simpan kat dalam tu guys. Okey. So boleh pasanglah getah-getah ni semula, pasang getah-getah ni semula. Okey, dah pasang nanti. Dah cantik, dah kemas. So barulah kita pasang. Okey, lampu ni semula. Okey. Lampu ni nak buka dia ada 2 nut guys. Nut size 10. Okey. Okey, dah pasang. So kita pasang nut. Okey, ni getah-getah yang kita dah buka tadi kita baiki semula. Okey, kita kemaskan semula. Kita kemaskan. Okey, dah kemas. Alright. So jom kita pasang skru untuk lampu ni. Okey, ada 2. Okey, skru dia size 10. Okey, sebelum tu kita pasang balik klip ni yang kita dah buka tadi. Klip untuk bumper ni. Okey. Kalau tak ngam tu pandai-pandai lah guys. Angkat-angkat sikit bumper tu bagi ngam dia punya lubang. So dah masuk ni, yang tengah-tengah tu just tekan je. Tekan balik, so dia akan lock lah klip tu. Okey, tengah-tengah tu tekan je. So dia akan klip balik. Right, dan ini kita tutup balik nombor plat ni, nombor pula. Okey, lampu plat ni kita dah tutup balik cover dia. Dan benda tu saya just tampal je guys, belum screw lagi, nanti saya screw lah. So kita dah pasang dah siap. Okey, jom kita try. Okey, lampu.
kamera dah terpapar dekat skrin. Okey, kamera reverse belakang punya. Tu dia. Okey, ini dia. Alright. So nanti kita nak try reverse. So dia akan muncul signal reverse lah. Okey, ada petak tu. Okey, start engine. Okey, jap. Alright. Okey guys, so tu dia. So bila kita reverse tu dia akan terpapar lah. Okey, benda tu. So kita just bagi skrin depan sajalah. So nanti kalau dia reverse dia akan macam ni. Okey, terbaik. Murah guys, murah. Dan pasang pun senang sahaja. Okey, tak susah. Okey guys, so macam inilah. Okey, so jumpa next video guys. Okey, memang senang, terbaik. Assalamualaikum.